I don't know about you, tapi masa I start simpan emas ni dulu, I expect I beli emas hari ni lagi 3-4 bulan I nak dapat untung. But the thing is, bila I tanya my advisor, jawapan dia sangat mengecewakan. So you yang baru nak start simpan emas ni, I think you should know about this dulu. Masa I mula-mula kenal emas ni dulu, I tengok ada kawan I beli 100 gram emas dengan harga RM23,000 pada bulan Mac 2020. And guess what? 5 bulan lepas tu, harga emas dia naik lebih RM30,000. So, I pun apa lagi? Terus cari dealer public gold sebab I pun dah tak sabar nak mulakan simpanan emas juga. Bila I tanya my dealer, dia tak bagi I beli emas. So, I was like, suka hati I lah kan? But then, bila dia explain, barulah I faham risiko sebenar simpanan emas ni. So, nak bagi you mudah faham, it is like this. Dalam dunia ni, tak ada seorang pun yang tahu harga emas akan naik ataupun turun in the future. Tapi yang pastinya, bila you nak jual emas you, akan ada susut nilai atau spread sekitar 9%. Kalau you tengok sejarah harga emas pula, purata kenaikan emas sekitar 10% setahun. So basically, kenaikan 10% tahun pertama itu untuk cover susut nilai. Kenaikan tahun kedua pula, itu untuk you dapat pulangan modal. Dan selepas 2 tahun, barulah you akan merasa keuntungan simpanan emas. Sebab tu you akan selalu dengar dealer public gold cakap, kalau nak simpan emas, simpan at least untuk 2 tahun dan ke atas. So kalau you nak simpan emas, I cadangkan untuk you cari dealer public gold. Sebab dengan public gold, kita bukan sekadar beli emas, tapi mereka akan guide kita untuk buat decision yang terbaik. And as you know, I pun salah seorang dealer public gold juga. So you tak perlu nak ke sana sini cari dealer, sebab I boleh bantu kalau you nak dibantu. Cuma I rasa pelik, bulan lepas ada seorang customer ni, dia nak simpan emas tanpa bimbingan I sebagai dealer. Tapi minggu lepas, bila akaun dia tak ada pandai login, dia contact I untuk minta bantuan pula. So what do you think? Patut ke I bantu dia ni atau sekadar fokus bantu customer yang berdaftar dengan I?